memudahkan pembelajaran topik berkaitan bunyi kepada murid-murid pendidikan khas. Peranan dalam PDPC. Topik ini merupakan topik yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Pendidikan Khas tahun 3. Topik ini dilihat sebagai satu topik yang agak ringkas namun memerlukan satu penyampaian yang berbeza menjadikan pembelajaran topik berkaitan bunyi ini lebih menarik, mudah difahami dan diperpusatkan murid. Maka sebuah kit dicipta dengan maklumat serba lengkap. Dengan tajuk berkaitan bunyi kit ini menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Inovasi dalam projek. Somkit ini merupakan sebuah kotak yang penuh dengan maklumat. Pada awalnya, ia kelihatan seperti biasa sahaja. Namun, setelah diinovasikan, terdapat beberapa alat muzik yang dihasilkan daripada bahan-bahan terbuang yang menunjukkan bagaimana 5 cara bunyi dihasilkan, iaitu menggunakan sekat, petikan, tepukan, tiupan dan ketukan. Inovasi graf yang kreatif juga digunakan untuk membentuk bahan bacaan yang menarik berkenaan bagaimana bunyi dihasilkan. Murid akan lebih teruja menggunakan kit ini kerana sangat menarik dan bersifat hands-on. Projek menghasilkan ini bertumpu kepada topik yang berkaitan dengan bunyi ataupun muzik. Kit ini amat sesuai untuk digunakan sebagai alat bantu mengajar BBM bagi menjadikan sesi pengajaran di pembelajaran lebih menarik dan kreatif. Kemampanan. Somkit ini merupakan satu penghasilan inovasi yang mesra alam dan juga bijak dari segi pengurusan sumber alam. Ia menggalakkan penggunaan semula bahan-bahan terbuang dan dimanfaatkan kepada satu bahan yang berguna. Somkit ini tidak merosakkan dan mencemarkan alam. Penggunaan bahan-bahan terbuang dalam projek ini juga mengajar kita supaya lebih menghargai menggunakan sumber alam dengan baik.